sahaja sehingga membawa kepada keciciran. Dan inilah yang sangat dibimbangi oleh bapa, sebab kita tak mahu anak-anak kita menjadi tikus makmal eksperimen dasar baru kerajaan. Minta penjelasan. Baik, silakan Menteri. Ya, Tuan Panjang. Saya ingat tujuan kita adalah untuk memastikan anak-anak kita punyai ruang pembelajaran sebaik mungkin. Tak payahlah jauh sangat. Tikus makmal ini dia very elaborate process. Ya, dia ada ujian dan sebagainya. Ini tidak. Kita semua pelajar ya, yang cukup umur 6 tahun masuk sekolah. Ya, dan isu dia adakah kemudahan disediakan? Kemudahan disediakan. Ada guru disediakan. Ya, nak kata sempurna semua mungkin tidak. Jadi saya tidak fikir kita jauh sangat. Kita negara kita ini, Kakak Tuan Panjang, tak boleh ketinggalan. Itu pokoknya. Ya, negara semua dah buat. Ya, dan ada persiapan daripada kementerian. Memang benar, saya tak nafikan kalau ikut kementerian pada peringkat awal, dia kata boleh tak kita tangguh setahun lagi. Saya fikir agak berbeza. Saya kata kalau kita tangguh setahun lagi, anak-anak kita tu rugi setahun. Ya, dan anak-anak kita tidak, generasi sekarang tak seperti dulu. Umumnya jauh lebih dewasa, lebih pintar, lebih peka dan bagi ruang. Jangan kita fikir guna tahap pemikiran kita yang lama. Memang kita rasa tak boleh. Tapi anak-anak kita jauh lebih pintar. Tetapi yang penting beri pendedahan kepada mereka. Jadi yang dibimbangi oleh Yang Berhormat ialah apakah ada persediaan? Saya jawab, dana kita sediakan. Ya, 800 juta mungkin mencecah 1 bilion ringgit. Kita terpaksa cari kerana ini menjamin masa depan anak-anak kita. Apakah harus kita tangguh? Saya tidak setuju kita tangguh. Yang kedua, apakah guru-guru disediakan? Guru-guru ada. Dan tadi saya baca angka keperluan guru-guru yang mula diambil sekarang untuk memenuhi keperluan guru-guru di sekolah, terutama di tahap itu. Apakah ia akan memenuhi keperluan sekolah yang sesak? Sekolah sekarang pun ada yang sesak, terutama sekolah bandar. Jadi saya tak dapat jamin semua kelas satu sesi. Ya. Tetapi harus kita tangani sekarang. Kerana saya anggap kalau melengahkan, dia akan merugikan negara. Apakah kita harus wajibkan? Kerana ada kebebasan setengah ibu bapa, kita kata tidak wajibkan. Tapi kalau tanya saya, nasihat sebagai seorang guru, saya kata sebaiknya ibu bapa cuba memenuhi keperluan itu. Tetapi peringkat awal ini kita masih belum wajibkan. Jadi saya tidak anggap ini satu keputusan yang akan merugikan, malah satu keputusan yang wajar diberi pertimbangan dan disokong oleh semua pihak. Kita sekali lagi saya tekankan, Tan Sri Yang Di-Pertua, negara tidak boleh ketinggalan. Kalau ada beberapa kelemahan yang harus kita lakukan, kita lakukan sekarang. Sebab itu kita mulakan bulan ini dan jangka 2 bulan selepas Hari Raya umpamanya untuk kemasukan itu ditingkatkan, dan kita masih bagi ruang sebulan 2 bulan bagi anak-anak memikir, mendaftar supaya tidak terlalu membebankan terutama mereka anak-anak kecil. Kita tahu itu anak-anak kecil. Jadi kita bagi ruang, ibu bapa ada masa untuk menghantar anak-anak. Cuma yang saya nak rumuskan wa akhirul kalam ini ialah bahawa negara kalau mau maju harus memikir langkah-langkah proaktif dan lebih berani. Dan kalau kita rasa ada beberapa masalah, kita cuba selesaikan dalam masa singkat. Sebab tu saya lihat Kementerian Pendidikan, Kementerian Ekonomi, Kementerian Kewangan telah bergegas untuk melihat semua aspek ini. Aspek dana, aspek persiapan kurikulum, aspek sikap ibu bapa. Itu diteliti sekarang supaya kita dapat laksanakan dengan sebaik mungkin, insya-Allah.